Assalamualaikum, salam sejahtera. Bertemu kembali. Okey, hari ni kita ada special nak buat review ni. Kereta, sebuah kereta. Di belakang saya ini dia. Kereta Proton S70. Ni baru lagi ni kereta ni. Kita nak review, short review lah kalau dapat. Okey, sebelum tu kita walk around dulu. So kereta ni flagship, model flagship. Ni belah depan dia, grill dia. Okay, dari tepi side profile memang menarik. Flagship ni cuma warna hitam je. Flagship dengan yang dia flagship ada dua, flagship X. Flagship X ni yang paling high spec lah. Dia ada sunroof dengan kamera. Kamera apa, recorder tu. Okey. Nombor plate 974. Maknanya 974 tu boleh Google apa makna dia. Sama Yop cakap dulu. Boleh Google. Okey. Sekarang kita nak tengok dalam pula. Okay, ni interior dia. Semua kontrol ada. Okay, kita tengok dalam. Very minimalist. Nampak simple tapi elegant. Leather seat. Okay, atas dia ada sunroof dengan ni sunshade ni semua belum buka lagi. Nak buka lah hari ni. Unboxing. Kita nak unboxing hari ni. Ada ni, ada cermin. Balap passenger ada cermin. Dengan belah driver pun ada cermin. Ya, tu dia. Ni untuk apa ni? Taruh kad pun boleh. Okey. So ada plastik ni, kita nak unboxing juga. Okey. Gear knob dia ada 7 speed ni automatic 7 speed. Handbrake pakai ni je, lever ni, tekan untuk release, tarik untuk brake. Okey, kat sini ada charger. Letak je handphone boleh charge lah. Ni screen, infotainment screen. Ni ada glove box sini, tekan. Okey, cuba tengok lagi sekali.
Okey. Seat belakang belum unboxing lagi, kita nak buka lah. Okay, seat belakang belum unboxing, kita nak buka hari ni. Okay, nak buka plastik. So some part ni ada dia tulis jenama Geely kat sini. Ada nama Proton. Macam ini Proton. Okay, ada sunroof ni. Dia yang ni manual. Okay, bila nak buka ni, kita tekan ada satu button sini sebut open sunroof. Okay, saya tekan ni. Open sunroof. Dia buka sendirilah. Okey. Bila nak tutup, tekan ni balik. Close sunroof. Itu dia. Switch off AC. Okay, I've turned off the AC in all areas. Tu cara tutup AC aircon secara segera daripada tekan-tekan kat sini. Okey. Off engine. Ini color kereta ni bukan hitam mati, dia hitam metalik. Kalau boleh nampak dari tepi ni, boleh nampak tak hitam dia metalik ni. Metalik. Okey, kita tengok bonet belakang. Berdiri je kat sini dia akan automatic terbuka bila ada remote bersama kita. Okey. So ni dia. Very spacious lah. Okey. Okey, kita buka bonet depan, tengok enjin. Bismillah. Okey. Ya. Okey, ni dia engine bay. Okey, engine 1.5 liter turbo. Horsepower on paper 148 horsepower. Newton meter torque 226 Newton meter. Okey. Okay, sekarang ni kita ada kat dalam cockpit. Kita tengok macam mana nak start. Tekan brake, tekan start button. Okay, aircon, tekan aircon. Ya, ni display dia. Ada tire pressure. Indikator yang sebelah kanan ni, seat belt pakai atau tidak, dia ada kat situ. Okey. Ini infotainment screen. Kalau tekan ni home, ada map, range kita boleh pergi 635.
Nanti kita akan test range full tank berapa boleh pergi kereta ni. Okey. Banyaklah features dia. Nak tunjuk pun kena scroll lah ni satu-satu. Okey. So kita test drive dekat-dekat ni dulu. Tengok macam mana. Okey. Okey, untuk release handbrake tekan je. Okey, dah release. Masuk gear. Ini gear dia. Indikator. Tarik ke bawah. Tarik lagi bawah. Okey, ni D. Dah ada tunjuk D tu kat sini. D1. D1 tu makna gear 1. Lepas brake dia akan jalan lah. Tu dia. Bismillah. Brake dia very powerful lah. Tekan sikit je dah braking. So kena handle with care lah kata orang tu. Brake kena tekan slow-slow. Okay, kita nak U-turn kat sini. Bila nak reverse, yang lever ni naikkan ke atas 2 kali. Okey. Baru boleh go stand. Okey, nak ke depan dari reverse ni tarik ke belakang 2 kali. Terus boleh jalan ke depan. Tu dia. Dalam memang senyap. Bunyi enjin tak berapa dengar sangat lah. Mungkin yang dengar ni aircon ni, angin aircon. So itu dia. Nanti kita sambung lagi. Baik. Ini ada follow mode. Dia akan ikut kereta depan. Jarak kita boleh setting. Ni jarak dekat lah. Yang tak tekan minyak. Tengok dia jalan ke tidak. Okey. Next day. Assalamualaikum, salam sejahtera, bertemu kembali. Okey, sekarang ni kita nak isi minyak kereta S70 penuh penuh. Okey, kita isi minyak penuh. Kita nak pergi daripada Melaka ni ke Perak. Tengok sejauh mana kereta ni boleh pergi dengan minyak yang penuh. Okey. Jangan lagi sikit. Dia boleh kan ni. Bismillah. Okey, kereta dah isi minyak penuh. Kita tengok ni berapa boleh jalan dengan minyak penuh ni. Dia tulis sini 800 km boleh jalan. Okey, nanti kita tengok sampai mana.
dah sampai dekat Ipoh ni. Ni tengok bacaan dia. Balance boleh pergi 523 km. Kita dah jalan tadi daripada Melaka ke Ipoh 342 km. So memang jimat lah. Okey, nanti kita sambung lagi. So kita ni dekat kedai makan Sajian Patin. Okey, ni ikan patin. Makanan simple lah. Ya. Semua ni harga dia ni RM6.50. Assalamualaikum, salam sejahtera. Bertemu kembali. Hari ni hari kedua ni, pagi lah. Rehat di Ipoh ni. Tinggal di Ipoh. So pagi ni nak tunjukkan boleh pergi lagi 388 km. Sedangkan semalam kita dah jalan 434 km dah jalan daripada Melaka ke Ipoh dan round Ipoh 434 km. Sekarang ada balance boleh pergi lagi 388. So memang jauh lah kereta ni boleh pergi dengan satu tangki penuh. Okey, kita jalan hari ni. Ke mana kita? Nanti kita tengok, saksikan.
Kuala Kangsar. Ini boleh baca lah kat sini. Dia punya kisah Masjid Ubudiah Bukit Candan, Kuala Kangsar. Bersama kereta S70 ni, kita berada di Kuala Kangsar, di Istana Kenangan. Nama tempat ni Istana Kenangan. Ni ikonik lah. Istana Kenangan ini juga dikenali sebagai Istana Lembah dan Istana Petas. Pada asalnya istana ini dibina sebagai tempat persemanyam sementara duli Yang Maha Mulia Sultan Iskandar Shah almarhum kada salah, sementara menantikan siapnya pembinaan Istana Iskandaria. Kini bangunan ini telah dijadikan sebagai museum di Raja Perak yang mempamerkan sejarah kesultanan dan menyimpan khazanah alat-alat kebesaran negeri Perak.
dah tengah hari daripada Kuala Kangsar tadi, pergi Lubuk Merbau. Kemudian sekarang ni on the way balik ke Melaka. Belum pernah isi minyak lagi. Sekarang ni ada balance. Kalau tengok sini ada 268 km. Boleh jalan lagi. So kita tengokkan berapa kilometer kereta ni boleh jalan tangki penuh. Okey. Okey, ni dekat dengan R&R Ulu Tiram Ulu Tiram. Minyak tinggal 91 kilometer lagi. Jadi nak kena isi lah. Takut lepas ni tak ada R&R Ulu Bernam. Oh sorry, R&R Ulu Bernam. Okey. Minyak penuh ni. Tengok berapa ringgit kena. Ada mau cakap? Masuk Assalamualaikum. YouTube. Masuk YouTube. Saya nak masuk AC Mia tu Ulu Bernam Petronas. Tinggal mana? Tinggal Ulu Bernam. Ulu Bernam. Ya, yes. Okey. Berapa lama sudah kerja? 5 tahun lebih lah. 5 tahun lebih ya? Bagus. Okey. Boleh ya? Okey, mana? RM91.48 48,5 liter. Okey, dah isi minyak tadi RM91.46. Penuh 44,5 liter. So naik balik 814. So isi minyak tadi kita dah jalan daripada tangki penuh sampai isi minyak ni dah jalan 646 km. 646 km. Isi minyak 44,5 liter. So memang jimat lah kereta ni. Tadi pun sebelum isi pun boleh pergi 90 km lagi. Kalau betul-betul makna 700,5 lah boleh. Ataupun 730 km boleh pergi tangki penuh. Okey, itu saja. Nak sambung balik perjalanan nanti.